Salam sejahtera dan bertemu kembali di channel saya BP Jaya. Sebuah pusat membeli belah kat Kuala Lumpur ni kena serbu dan 143 parti kena tangkap. Hari ni 17 Mei 2025 satu operasi telah dijalankan di sebuah kompleks membeli belah di Kuala Lumpur yang terkenal lah So siapa yang tahu-tahulah sebab media pun tak sebut. Ada media sebut nama kompleks, ada media tak sebut. Saya pun tak tahu kenapa dia tak mau sebut. Okay? So dalam operasi ni yang dinamakan Ops Kutip, JIM telah berjaya menahan 143 parti. Okey, ceritanya sebuah pusat pembeli belah diserbu dan dalam operasi ini seramai 964 individu diperiksa. Okey, daripada 964 individu diperiksa, dalam tu 691 adalah warga negara Malaysia dan 273 adalah warga negara asing. Okey. So warga negara Malaysia pun diperiksa dan warga negara asing pun diperiksa. So daripada 273 warga asing yang diperiksa, seramai 143 parti ditahan. So maknanya daripada 273 yang diperiksa tu warga asing, 143 adalah parti. Okey, so daripada jumlah itu lelaki adalah seramai 110 orang dan perempuan adalah 33 orang. Okey, itu adalah parti 110 lelaki parti dan 33 perempuan parti. Okey, dan mereka yang ditahan ni adalah berusia antara 22 hingga 48 tahun. Okey, antara warga negara asing ataupun parti yang ditahan dalam operasi ini adalah yang terdiri daripada warga negara biasalah, Indonesia, Bangladesh, Pakistan, India, Myanmar, Syria, Nepal, Afghanistan dan China. Okey, itu adalah warga negara yang ditangkap dalam operasi kali ini. Okey, semasa operasi dijalankan saya ada baca berita kenyataan media, ada yang cuba melarikan diri lah, ada yang cuba panjat sana lah, panjat sini, menyorok sana, menyorok sini, dan kesemua mereka gagal kerana semua pintu masuk telah pun dikepung oleh pegawai penguatkuasa immigration. Okey, so antara kesalahan yang mereka lakukan dalam semasa tangkapan ini dibuat adalah Seksyen 61C Akta Immigration, iaitu masuk dan tinggal tanpa pas yang sah. 15.1C Akta Immigration, iaitu tinggal lebih masa, overstay. Dan Peraturan 39B Peraturan Immigration, iaitu salah guna pas. Dia ada permit tempat lain, pergi bekerja di tempat lain. Okey, selain daripada kesalahan ini, ada juga warga asing yang mempunyai ataupun memiliki kad yang tidak diiktiraf. Sekarang kat luar ni macam-macam kad Bila ejen offer kad ni, korang terus beli 2-3 ribu ringgit. Ingat tak kena tangkap kena tangkap juga. Okey. Jadi kepada warga asing walaupun program repatriasi migran bermula, jangan ingat tiada operasi lagi besar-besaran akan dibuat kerana tahun ini JIM telah maklum di mana tahun penguatkuasaan, iaitu operasi ni lagi banyak dan lagi besar dibuat. Jadi jangan ingat kamu ada program repatriasi, kamu bebas sana sini, nantilah tahun depan baliklah, bulan depan balik Jangan operasi sentiasa mencari anda. Okey, jadi bila dah beri peluang ni, sila serah diri, balik ke negara asal dengan segera. Korang jangan nak berlegar-legar sana sini. Bila dah kena tangkap, ampun pak, ampun bu, aku nggak tahu semuanya. Bila dah kena masuk penjara baru kau sedar. Okey, so itu saja daripada saya. Terima kasih dan jumpa lagi di video akan datang.